saya happy, saya seronok. Saya tengah recovery je lah juga. Benda ni bukan benda baru, benda ni bukan benda yang saya dah biasa, saya tak pernah rasa macam ni. Saya buat okey je dekat tu, dan terima kasih juga sepanjang syuting saya ada kawan-kawan saya, Abang Remy, ada Syafiq, ada semua kawan-kawan Nasti, apa semua diorang yang hari-hari saya tahu diorang tahu yang saya tengah down, tapi diorang tak buka pun cerita pasal ni, tapi diorang kerja, diorang menghappykan saya, and kita okey lah, kita macam apa yang bermain di fikiran Kamal sebenarnya? Saya tak ada, saya sebenarnya kosong tu. Orang sini saya macam tu lah, apa yang korang tengok saya tak tahu nak cakap apa. Saya tak sangka jadi macam ni. Tapi saya juga happy hari ni sebab sebelum datang ni saya pergi dapat jumpa dengan Haura. Tu saya lambat tadi sebab saya main-main dengan dia. Seronok lah lepas last hari tu tak jumpa kan. Saya dapat jumpa, jadi saya thanks juga dekat Syed Usha sebab bagi peluang untuk saya nak spend time apa semua dengan dia. So I'm happy hari ni. Lepas berapa lama tak jumpa? Yang last tu, yang video tu, tu last. Video 15 Disember, saya lupa dah. Berapa lama tadi spend dengan dari pukul 2 sampai pukul 5.30. sebab bawa ke mana tu? Tak, saya main sebab dia masa tengok dia macam dah nak macam nak kena chicken pox lah rasanya. So dia tak pakai baju pun tadi. Saya main dengan dia tak pakai baju dekat playground kat bawah tu. Yang rasa bawah tu macam mana? Kenapa? Yang tu saya tak tahu. Cuma sekarang ni bila saya free, sebab ni memang saya free tadi, saya baru sampai dari Kuantan tadi, saya terus pergi saya Haura dulu. Jadi apa je time free sekarang ni, saya memang akan cari ruang, cari time untuk nak jumpa dengan Haura. So plan dia bila pula jumpa dia? Besok. Hari-hari lah. Besok saya jumpa dia pula. Sebab nak kena gerak sambung balik syuting dekat Lumut pula. Jadi besok memang akan spend time dengan dia. Dia tak ada sebarang tak ada sebab saya rasa mak dia pun kerja juga. Jadi okey lah, saya ambil time tu untuk jaga dia sekejap kan. Tapi tak ingat bila ada persoalan spend time dengan Saya pun tak pasti lagi sebenarnya. Cuma yang saya tahu masa ni saya tak boleh lagi nak bermalam dengan Haura lagi lah. Tapi dapat pegang, dapat jumpa and spend time macam ni pun saya dah happy dah. Saya dah happy juga and happy. Cuma ni lah, Haura tadi mula-mula dia macam dia sombong kan. Haura dia macam mula, tapi lepas belakang dia nak gerak tadi, tiba-tiba dia nangis, tak nak lepas apa semua. Jadi saya macam stuck lah sekejap lah. Saya macam termenangis juga lah dengan dia. Dia pun nangis. Kamal, begitu pun kan ramai kata netizen juga berminat awak sangat, mendoakan awak bertambah sebenarnya. Bagaimana Kamal melihat sokongan ramai terhadap saya sebenarnya saya terima kasih sangat-sangat, dan lalang saya nak cakap terima kasih dekat semua orang yang wish saya. Mungkin ada yang wish Usha juga ke, yang baik-baik saja. Lagi-lagi dekat yang social media saya sendiri, banyak sangat-sangat orang wish yang baik-baik, doa yang baik-baik untuk saya kuat. Rakan-rakan artis saya yang semua yang faham situasi, yang tak nak mengeruhkan lagi keadaan, saya terima kasih. Saya baca setiap tu, benda tu buat saya rasa macam makin kuat juga sebenarnya. Tapi saya tak boleh tipu diri saya sebenarnya. Saya memang goyak sebenarnya. Saya goyak, tapi saya terpaksa syuting. Yang tu rezeki saya kena buat juga. Saya bukan nak buat cerita sedih ke apa, tak ada nak buat cerita sedih. Cuma saya tak boleh tipu. Saya rasa tu. Kamal sejauh mana koyak Kamal tu? Koyak betul. Koyak saya. Sampai tahap macam mana? Sama tak nak makan. Saya tak rasa nak makan dah. susu kan kadang-kadang Kamal berat-berat tu berapa? Dapat susu, tak timbang pun. Tak timbang pun. Saya mungkin tengah raya, tapi dengan situasi ni dia macam tolong sekali. Tapi memang tu lah, saya banyak benda yang saya nak kena terima balik kan. Jadi saya banyak seorang lah sendiri.